Hari ini yang nak sebut mengenai dengan wayuzakki. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan. Sesungguhnya satu kurnia daripada Allah padamu wahai orang mukmin. Sama ada mukmin yang Melayu, kau Cina, kau putih, kau asalkan mukmin, maka mu kena ingat anugerah aku, iaitu aku kirim rasul. Rasul ni satu daripada anugerah aku. Kenapa? Rasul ni 4 tugas dia. Yang pertama, yatlu alaihim ayati, baca pada orang mukmin ayat Allah. Kalau kita panggil ceduh, dalam Ramadan ni kita panggil ceduh. Silah ceduh ni mari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril bawa Quran daripada Allah Mahfuz sampai ke Nabi kita Muhammad SAW, dan Nabi kita panggil sahabat-sahabat dia untuk diperdengarkan, untuk ditulis. Maka sahabat-sahabat dia hafal, Nabi sendiri hafal, dan sahabat-sahabat dia tulis. Dan penulis Quran disebut katabatul wahyi. Katabah jam'u katib, katibun seorang penulis, katabah penulis-penulis.